Itu minggu ni daripada minggu lepas tu adakah lebih baik minggu ni? Nampak macam ada sikit. I'm happy minggu ni pada minggu lepas. Minggu lepas sebab probably ya, dia orang nyanyi lagu sendiri tak sedap. Kenapa? I think because nervous dan nak adapt first time pentas TV, of course stage fright. Tapi dalam minggu ni kan aku tengok kan satu minggu ni Iskandar kan. Terpaksa menua. So memang dia menunggu juga minggu ni. Ada orang buat lagi baik dan ada mistake juga kat situ. Lagi satu untuk minggu kedua, contoh saya bagi contoh macam Ruri, Macam Rahmat, dia nyanyi lagu sendiri, kita potong point. Kedua nyanyi lagu ni yang dia dah nyanyi dekat TV3, kita potong. Tapi memang dah tak potong kan, dulu lagi macam tu kan. Memang kalau siapa pun buat, kita orang akan potong. Plus walaupun dia buat yang terbaik ke tu, itu dong tak puas hati kan di sini. tak, dia ada mistake. Ada mistake. Berapa poin Mendua dengan Iskandar? Beza dia? Mendua dalam 7 Iskandar 71, Mendua 67. Buat kan? Kan? Mistake yang dipotong mungkin satu setengah. Nyanyi lagu yang repeat, kita potong about that point. Tapi kali ni kita tengok kan yang kumpulan tu macam lagi tinggi sedikit berbanding yang berkumpulan contohnya Freshie, Mendua. Daripada yang lain macam better tak yang berkumpulan kali ni? Dia much better. Everybody are much better. You tengok say. Daripada dulu tu naik terus. Mak Aiden Mak Aiden lagu tu susah. Tak kena dengan suara tu macam mana? Tak, cabaran dia tu I like penyanyi suka ambil cabaran ya. In technical ada banyak yang perlu nak dikupas, dia tak lepas technical side. Jelaskan orang cakap pasal Datuk Ilan kan. Nampak macam nak tarik diri. Sebenarnya macam mana? Dia bukan nak tarik diri. Dia rasa dia akan terkeluar. So dia tak tahu konsep TV. You berucap bila orang cakap you terkeluar. Ada ucapan. So dia rasa tu macam terkeluar macam tu. Right? So dia cakap dia seorang yang sangat polite sebab dia orang lama sih. Polite dari segi dia sangat polite. During rehearsal pun dia sangat polite. So pada diri bla bla bla. Dia bukan jenis yang ambil kesempatan nak lama dekat atas pentas. No, dia bukan jenis yang macam tu. Kita tengok bila Rosa masuk dia, Datuk Rosa benda-benda yang natural. Dan memang dia macam tu. Saya kenal dia sangat lama. Okay? Kita sama-sama satu recording company. Tapi dia recording bagai Cina. Tahun 82 saya kenal dia. Ya, I think dia tak beranak lagi pun. 40 tahun lebih. Dah beranak belum? Belum 3 tahun baru. Saya kenal dia dulu daripada Hetty. Hetty saya kenal 80 jam, dia 82. Okey, Datuk, minggu ni dah 2 minggu, mungkin minggu tak kira lah. Minggu ni tak ada sikit. Minggu depan mungkin dulu. Dia tak mungkin tak ada, memang ada. Memang ada. Lagi tak ada lagi dah tu. Penat. Tak ada lagi pula. Memang ada lah. Memang ada. So memang Datuk dah set memang tak ada orang keluar. Saya tak tahu minggu ni tak ada kejadian. Tapi if I look at macam Datuk Ilin tu punya keadaan tu, kita harus bagi dia sokongan lah. Sebab problem dia, saya tahu dia spend almost 80% on rehearsal nak ingat lirik Melayu. Dia bukan Melayu, dia Cina. Lintang Pukang tau lirik dia. Dia sebut jadi benci, you know. But kita orang understand, ya. So bila kelemahan yang sangat lemah, lepas tu kita pijak lagi, we don't do that. We don't do that. Okay.
to be fair, okay, aku pergi dengan lagu Cina. Itu bahasa ibunda lah. Kan? Dan melodi tu pun bukan melodi baru. Melodi tu memang zaman dia tu akan tahu lagu tu. Dan dia akan pun saya rasa dah pernah nyanyi lagu tu. Dia nyanyi kat atas pentas pun boleh rasa. So energy tu yang confident level tu yang nak kita orang nak. So kalau tengok keputusan tu kan, tak ada orang yang dapat 80% ke atas. So pesanan Datuk untuk diorang Berapa? tak ada yang 80, tak ada cecah pun lagi. So macam pesanan Datuk lah macam minggu depan Akan ada satu lagi. Akan ada. Sebab 80% tu kita memberi kepada yang deserve. Yang deserve. Ya. Bukan nak kata tak bagus, right? Tapi you all boleh dengar sendiri. Yes, even opening tu pun you boleh dengar Riza nyanyi apa. Dia berbeza. Dia bukan kata tak bagus. Benda, you know, kita understand lah. Kita understand. Yeah. Kita understand. Tapi kali ini berbeza sikit dengan TV yang sebelumnya. Sangat berbeza, kami nampak lah. But frankly speaking, beza TV12 ni is unpredictable. Itu bad. Ya. You akan tengok tiap minggu turun naik. Ya. Dia tak ada yang dominasi. Okay, dah. Thank you, Dok. Yeah. Bye. Thanks, Dok.